Saya dengan Sinda ni bukan kali pertama, kali kedua. Oh, okay. Sebab sebelum reciprocal tariff diumumkan oleh Trump, kami ada buat sesi live. So saya memang menulis pasal Trump behavior dan juga trade balance sejak 2018 sebagai penganalisan pasaran. So saya sedikit fahamlah apa yang berlaku sekarang. So sebelum saya datang ke sini, saya memang ada buat persediaan yang rapi untuk sesi temu bual ni dan engage dengan seramai mungkin segmen masyarakat yang berbeza-beza. Dan saya boleh katakan ada beberapa angle yang perlu kita lihatlah. Kefahaman asas rakyat tentang art itu sendiri, kebimbangan yang pelbagai daripada segmen masyarakat yang tertentu, dan juga potensi art itu sendiri untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk bangunkan ekonomi. So, saya bagikan segmen masyarakat kepada 4 kumpulan: academician, masyarakat, perniagaan dan politician. So, nak terus tanya soalan ke atau macam mana? Boleh? Terus tanya soalan. Saya 2 hari lepas saya bersama dengan FSSK, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Di akademik saya UKM. So kita ambil soalan daripada akademik lah, academician. Nama dia Dr. Aizat. Soalan ni datang daripada direct pada beliau. Bagaimana Malaysia mampu untuk mengekalkan neutraliti geopolitik sambil menarik pelaburan, of course, fokus kepada ENE yang bernilai tinggi untuk menyokong NIMP 2030 dan juga Johor Singapore SE Zone tu. Yes. Ada kemungkinan tak salah satu kuasa besar akan memilih untuk memulaukan kita hanya kerana kita dilihat berat sebelah? Ya. Yang penting bagi kita memang betul supaya kita sebenarnya ekonomi itu very open lah, terbuka. Dan kita tengok daripada segi trade to GDP pun lebih hampir 200%, buat 180% last year tahun 2024. Ini menunjukkan kita mempunyai dasar yang ekonomi terbuka. Kita adalah negara yang berdagang dan kita tidak boleh memilih, ya, dan kita tidak pernah memilih. Dan ASEAN pun mempunyai filosofi yang sama lah, ya. We are believe in working together sebagai satu suara di atas dasar ASEAN centrality, dan kita juga neutral, ya, ASEAN neutrality berkecuali. Malaysia pun mempunyai prinsip yang sama. Oleh itu, kalau kita lihat siapakah rakan dagang utama kita, China Amerika Syarikat. Siapakah pelabur utama kita, China Amerika Syarikat. Jadi kita tidak boleh memilih. Kalau kita pilih, lainlah kalau kita Amerika Syarikat nombor 1, China nombor 20 ke apa. Tapi pada masa sama kita tidak kira sama ada kecil atau besar. Macam Rusia contohnya, kita berdagang dengan Rusia kurang daripada 0.5%, tapi kita tidak memberi layanan yang berbeza, ya. Oleh itu kita kena, bila berunding dengan Amerika Syarikat, bila kita berunding dengan China, sekarang ini tengah berunding dengan EU, kita kena mempunyai prinsip yang sama. Jadi apa yang kita bagi kepada sebuah negara, kita kena beri layanan yang sama. Kalau asalkan prinsipnya sama, dan kita boleh defend. Dan kita lihatlah, China kita sign hari Selasa tu, hari Ahad tu kita sign dengan US, hari Isnin tu kita sign dengan Korea, FTA, 3 hari berturut-turut. Tidak ada perbezaan daripada segi hubungan kita dengan ketiga. Cakap-cakap luar yang mengatakan art ni mengikat kita dengan US tu tidaklah tepat 100%. Art tidak ada tepat langsung, ya. Tidak boleh, kerana kalau kita buat begitu, habislah perdagangan kita, rakan dagang kita dengan negara lain. Kita ada CPTPP, kita ada RCEP, kita ada A3, kita ada banyak. Kita ada 18 FTA, boleh. Kenyataan daripada duta US ke Malaysia yang mengatakan ancaman ataupun amaran kalau Malaysia terlalu ke China? Tak ada. Dalam rundingan dia tidak pernah dalam rundingan itu dia suruh kita pilih